Kenapa sunyi? Kenapa aku sendiri? Mana semua orang? Aku dekat mana ni? Mana Mak? Mak! Sarah takut. Kenapa gelap? Mak! Ayah? Mana Ayah? Ayah? Weh, Sarah. Ya. Kau okey tak? Oh, okey je. Cepatlah, Madam Chu dah tunggu. Tapi hujan. Mantaplah. Tunggu. Sarah, kau dah siap assignment ke? Yang mana ni? Yang Madam Chu bagi tu. Yang baru kau? Rasa dia buat semalam. Kau dah buat belum? Belum. Dah submit ni? Dah. Baik kau submit. Malam ni due. Okey. Penatnya. Nak tumpang beli kejap boleh? Duduklah. Tak biasa je. Penatnya. Finally, I can rest. Penatnya. Ya, penat sangat dengan kelas PET hari ni. Tapi nanti kan cuti SEM. Iya juga kan. Jadi cuti semester ni kau mau buat apa? Kerja? Yelah, kerja. Sebab aku kan nak tolong mak aku. Banyak aku minta duit dia hari-hari. Lepas tu aku pula pandai minta je kan. Naklah try tolong dia sikit. Faham. Saya pun rasa macam mau kerja juga. Kau tidurlah dulu. Mak aku call. Assalamualaikum, Mak. Mak sihat? Waalaikumsalam. Sarah. Sihat. Mak sihat. Alhamdulillah. Sarah tu macam mana kat sana? Okey ke? Okey, Mak. Alhamdulillah. Sihat sangat and kuat sangat sekarang ni. Cuma itulah, Mak. Penatlah banyak sangat kelas PET. Biasalah Sarah. Dah lama pun pelajar universiti kan. Mestilah banyak kerja. Duit makan cukup tak? Risau mak kat sini. Cukup je, Mak. Ada je lagi ni. Tapi itulah, Mak. Satu je tak cukup. Apa yang tak cukup tu Sarah? Sarah tak cukup mak. Mak Sarah tak ada kat sini. Cemas sangat mak bila dengar. Sarah ni mengada sangatlah. Takkanlah rindu mak sampai macam tu sekali. Rindulah, Mak. Dalam dunia ni, Sarah ada mak seorang je. So, kena sayang lebih-lebih sikit. Ish, mengajarlah Sarah ni. Mak, Sarah penat ni. Nak rest kejap boleh tak? Sebab tadi Sarah kelas PET hari ni. Lepas ni ada kerja pula nak buat. So, Sarah nak tidur sekejap tau. Alah, kesiannya anak mak. Okey, tak apa. Sarah pergi rehat. Tak ada apa-apa, call je mak, okey? Okey, Mak. Sarah call Mak terus. Nak hujan dah ni. Okey, Sarah. Mak sayang Sarah sangat-sangat, okey? Okey, Waalaikumsalam, Mak.